Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Yang dihormati Dr. Muhammad Saifuddin bin Sudiman, pensyarah kami, sahabat-sahabat panel serta para hadirin sekalian. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama dalam forum yang bertajuk Kehidupan di Hujung Jari, Impak Media Digital Terhadap Masyarakat. Saya, Ni Amaria Nafisah binti Suhaimi, selaku moderator anda pada hari ini. Sebelum kita meneruskan perbincangan, izinkan saya memperkenalkan barisan ahli panel kita pada hari ini. Yang pertama, Cik Nur Atirah Izzati binti Ali selaku Pegawai Teknologi Maklumat di UiTM Cawangan Dungun. Seterusnya, Puan Nurul Syahirah binti Muhammad Syahrizal selaku Pegawai Takbir Media dan Komunikasi Pejabat Menteri Besar Johor. Panel ketiga pula ialah Dr. Nur Alia Humaira binti Hamli Zazwan selaku Pensyarah Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM. Panel keempat kita, Dr. Nur Fazrin Munawwarah binti Zakaria selaku Pakar Psikologi dan yang terakhir, Puan Safiah Suhailah binti Syahri selaku Pengarah Jabatan Pusat Keselamatan Komunikasi Bahagian Pengurusan Platform Kandungan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi bersama-sama dalam forum kita pada hari ini. Hadirin sekalian, media digital kini menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian kita. Hampir setiap urusan boleh dilakukan dengan hanya menggunakan telefon pintar dan sambungan internet. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, sebanyak 98% individu di Malaysia menggunakan internet pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya internet dalam kehidupan masyarakat hari ini. Melalui media digital, kita bukan sahaja boleh berkomunikasi, malah boleh membeli belah, bekerja dan belajar tanpa perlu bergantung sepenuhnya kepada kaedah secara fizikal. Jadi, persoalannya, bagaimanakah media digital telah mengubah gaya hidup masyarakat pada masa kini? Untuk itu, saya ajukan soalan kepada Cik Izzati. Pada pandangan anda, sejauh manakah media digital telah menjadikan gaya hidup masyarakat lebih mudah, fleksibel dan menjimatkan masa? Dipersilakan Cik Izzati untuk mengulas. Saudara moderator dan salam sejahtera saya ucapkan kepada yang dihormati pensyarah kita Dr. Muhammad Saifuddin bin Sudirman, sahabat-sahabat panel serta para hadirin sekalian. Baiklah, seperti yang telah diterangkan oleh saudari moderator tadi, media digital sememangnya memberikan kesan yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Pada pandangan saya, antara impak media digital yang paling ketara dapat dilihat ialah perubahan gaya hidup manusia. Media digital bukan sahaja memudahkan urusan harian, malah menjadikan kehidupan masyarakat kita lebih pantas, fleksibel dan juga menjimatkan masa. Perubahan ini dapat dilihat khususnya dalam aspek membeli belah dan pekerjaan. Jadi para hadirin sekalian, pertama, media digital mengubah cara masyarakat membeli belah melalui kemunculan platform e-dagang. Dahulu, apabila ingin membeli sesuatu barang, kita perlu meluangkan masa untuk keluar rumah, berjalan dari satu kedai ke kedai yang lain dan beratur sebelum membuat pembayaran. Proses ini sememangnya memerlukan masa dan tenaga, terutamanya jika kedai yang kita ingin kunjungi berada jauh dari tempat tinggal kita. Namun, dengan adanya platform e-dagang, proses tersebut boleh dilakukan hanya melalui telefon pintar. Kita boleh mencari produk, membandingkan harga dan membuat pembayaran tanpa perlu hadir ke kedai secara fizikal. Perkara ini menunjukkan bahawa media digital bukan sahaja mengubah cara kita membeli, tetapi juga menjimatkan masa dan tenaga dalam kehidupan seharian. Masa yang dahulu digunakan untuk pergi ke kedai, kini boleh dimanfaatkan untuk belajar, bekerja atau aktiviti lain. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, pendapatan transaksi e-dagang meningkat daripada 1.184 trilion pada tahun 2023 kepada 1.288 trilion pada tahun 2024. Statistik ini menunjukkan bahawa pembelian secara digital semakin menjadi sebahagian daripada gaya hidup masyarakat. Hal ini jelas menunjukkan bahawa membeli belah secara digital bukan lagi sesuatu yang asing, tetapi telah menjadi sebahagian daripada gaya hidup masyarakat moden. Seterusnya, media digital membolehkan masyarakat bekerja dengan lebih fleksibel melalui konsep bekerja dari rumah atau bekerja secara jarak jauh. Menurut Malia Suri pada tahun 2021, aplikasi seperti Zoom, Google Meet dan platform perkongsian dokumen yang lain membolehkan seseorang menjalankan tugas pekerjaan tanpa berada di pejabat. Jika dahulu, pekerja perlu hadir secara fizikal ke tempat kerja untuk menghadiri mesyuarat atau berbincang dengan rakan sekerja, kini kebanyakan urusan tersebut boleh dilakukan secara dalam talian.
Hal ini dapat mengurangkan masa dan tenaga yang biasanya digunakan untuk perjalanan ke tempat kerja. Di samping memberikan lebih fleksibiliti dalam menguruskan tugasan dan kehidupan harian. Oleh itu, penggunaan media digital telah menjadikan pekerjaan lebih fleksibel dan tidak lagi perlu terlalu bergantung kepada lokasi fizikal. Jadi kesimpulannya, media digital sememangnya telah mengubah gaya hidup masyarakat menjadi lebih mudah, fleksibel dan menjimatkan masa. Daripada cara kita membeli belah sehinggalah cara kita bekerja, banyak urusan kini boleh dilakukan hanya melalui hujung jari. Namun begitu, kemudahan ini perlulah digunakan secara bijak agar teknologi dapat dimanfaatkan tanpa menjejaskan keseimbangan kehidupan kita. Jadi saya rasa itu sahaja yang mampu saya ulaskan. Saya serahkan semula kepada saudari moderator. Baik, terima kasih Cik Izzati atas pandangan yang telah diberikan sebentar tadi. Berdasarkan perkongsian tadi, kita dapat lihat bahawa media digital sememangnya telah mengubah gaya hidup masyarakat. Khususnya dalam aspek gaya hidup seperti membeli belah dan pekerjaan. Kehadiran platform e-dagang bukan sahaja memudahkan masyarakat mendapatkan barangan, malah menjimatkan masa dan tenaga. Begitu juga dengan penggunaan teknologi dalam pekerjaan yang membolehkan seseorang bekerja dengan lebih fleksibel tanpa terlalu bergantung kepada lokasi fizikal. Jelaslah bahawa media digital telah menjadikan pelbagai urusan kehidupan lebih mudah, pantas dan fleksibel. Namun, perubahan yang dibawa oleh media digital bukan hanya terhad kepada gaya hidup, malah turut mempengaruhi cara kita berhubung dan berkomunikasi antara satu sama lain. Kita dapat lihat bahawa media digital bukan sahaja mengubah cara kita mendapatkan maklumat, malah turut mengubah cara kita berkomunikasi dalam kehidupan seharian. Jadi, saya ingin ajukan soalan kepada panel kedua. Puan Nurul Syahirah binti Muhammad Syahrizal. Pada pandangan Puan, bagaimanakah perkembangan media digital telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi pada masa kini? Dan apakah kesan perubahan tersebut terhadap hubungan sesama manusia? Silakan Puan. Terima kasih saudari moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada ahli-ahli panel dan hadirin hadirat yang sudi hadir pada hari ini. Hadirin hadirat sekalian, apabila kita bercakap tentang media digital, perkara pertama yang dapat kita lihat adalah perubahan cara masyarakat berkomunikasi. Jika dahulu, kita perlu berjumpa secara bersemuka, menulis surat atau membuat panggilan telefon untuk berhubung dengan seseorang. Tetapi, hari ini, hanya dengan sebuah telefon pintar, kita boleh berkomunikasi dengan sesiapa sahaja pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Perubahan ini jelas dapat dilihat dalam kehidupan seharian masyarakat Malaysia. Berdasarkan laporan digital 2026 Malaysia, sebanyak 35%, sebanyak 35.4 juta orang atau 98% daripada populasi Malaysia merupakan pengguna internet pada tahun 2025. Selain itu, terdapat 30.7 juta identiti pengguna media sosial yang bersamaan dengan 85% daripada jumlah populasi Malaysia. Jadi, tidak hairanlah jika aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook telah menjadi sebahagian daripada cara kita berkomunikasi. Malah, komunikasi kini bukan lagi sekadar melalui teks, kita boleh menghantar gambar, video, emoji dan rakaman suara serta melakukan panggilan video. Dengan kata lain, media digital telah menjadikan komunikasi lebih pantas, mudah dan interaktif. Sebagai contoh, seorang pelajar yang berada jauh daripada keluarganya tidak perlu menunggu untuk pulang ke kampung bagi bertanya khabar. Hanya melalui panggilan video, mereka boleh melihat dan bercakap dengan keluarga secara langsung. Begitu juga dalam urusan pembelajaran. Pensyarah dan pelajar boleh berkongsi maklumat melalui perbincangan dan memberikan tugasan melalui platform digital tanpa perlu berada di tempat yang sama. Namun begitu, perubahan cara berkomunikasi ini bukan sahaja membawa kesan positif. Komunikasi secara digital juga boleh mengubah kualiti hubungan antara manusia. Apabila terlalu bergantung kepada komunikasi melalui skrin, interaksi secara bersemuka boleh semakin berkurangan. Kadang-kadang, kita berada dalam satu ruang yang sama, tetapi masing-masing sibuk melihat telefon.
Keadaan ini secara tidak langsung boleh menyebabkan komunikasi menjadi kurang berkualiti kerana perhatian kita lebih tertumpu kepada dunia digital. Jadi kesimpulannya, media digital telah mengubah cara kita berkomunikasi daripada yang lebih tradisional kepada komunikasi yang pantas, mudah dan tanpa sempadan. Namun, dalam menikmati kemudahan ini, kita juga perlu memastikan bahawa hubungan secara bersemuka pada komunikasi dan sikap bertanggungjawab tidak dilupakan. Baiklah, setakat itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada saudari moderator. Terima kasih diucapkan kepada panel kedua atas ulasan yang sangat bermakna itu tadi. Hadirin sekalian, sebentar tadi kita telah mendengar bagaimana media digital memudahkan cara perhubungan dan gaya hidup kita pada masa kini. Namun, di sebalik kebebasan dari kempatasan maklumat yang dicapai, wujud satu barah di alam maya yang semakin hari semakin merisaukan kita semua, iaitu penyebaran berita dan maklumat palsu dalam media digital. Bagi mengupas isu ini dengan lebih mendalam, saya ingin beralih kepada panel ketiga kita, Puan Alia. Puan, jika kita lihat hari ini, masyarakat begitu mudah mempercayai dan menularkan sesuatu maklumat. Seolah-olah fenomena ini sudah menjadi satu kebiasaan. Sejauh manakah penyebaran berita palsu di media digital ini memberi impak terhadap ketenteraman dan keharmonian masyarakat? Serta apakah punca utama yang menyebabkan fenomena ini semakin meluas? Silakan Puan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya tujukan kepada barisan panel yang amat saya hormati serta hadirin dan hadirat yang sudah hadir pada hari ini. Hadirin sekalian, pada pendapat saya, media digital sememangnya memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan sesuatu maklumat kepada masyarakat pada masa kini. Jika dahulu, kita bergantung kepada surat khabar untuk mengetahui isu-isu semasa. Namun, dengan adanya media digital seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, portal berita dan sebagainya, masyarakat boleh mengetahui sesuatu berita dengan hanya cara yang dihujung jari. Namun, hadirin sekalian, di sebalik kemudahan luar biasa yang kita nikmati hari ini, kita terdedah dengan risiko yang tidak boleh dipandang ringan, iaitu impak penyebaran maklumat dan berita palsu. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat pada hari ini amat bergantung kepada media digital bagi mengetahui isu semasa. Sekiranya berita yang disampaikan itu palsu, hal tersebut boleh mencetuskan huru-hara kepada masyarakat. Hadirin sekalian, fenomena ini berlaku disebabkan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab yang sanggup mengetepikan etika demi mengejar populariti. Pakar Psikologi Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Mariani Mansur pernah mengulas bahawa jumlah sesetengah pengguna gemar akan cerita sensasi berbanding fakta. Lalu, fenomena ini membuka ruang kepada individu bertindak melebih-lebihkan kenyataan tanpa bukti. Dan masyarakat pula terlalu percaya akan maklumat yang dikongsikan dan berlumba-lumba menyebarkannya kepada kenalan-kenalan terdekat. Tambahan lagi, dengan kewujudan teknologi kecerdasan buatan AI yang mampu menjana video atau gambar yang kelihatan sangat realistik akan memberi kesan terutama kepada warga emas dan kanak-kanak kerana mereka mudah percaya dengan apa yang dilihat. Di samping itu, jika kita lihat dari sudut teori pergantungan media yang diperkenalkan oleh Sandra Bolorokich dan Melvin Diffler, masyarakat yang berada dalam keadaan dahagakan maklumat atau ketidakpastian akan bergantung sepenuhnya kepada media. Kebergantungan ini membolehkan media mempengaruhi kondisi, emosi dan tingkah laku individu. Sebagai contoh, ketika pandemik COVID-19 melanda negara, terdapat berita bahawa tiada sesiapa yang dibenarkan keluar dari rumah ketika perintah kawalan pergerakan dilaksanakan. Lalu, hal tersebut menimbulkan kegusaran dalam hati masyarakat sehingga terjadinya dengan izin panik buying, yang mana masyarakat berpusu-pusu menyerbu pasaraya demi memborong barangan keperluan. Natijahnya, keharmonian masyarakat tergugat dengan penularan berita-berita palsu tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Norazinda Muhammad, maklumat salah yang disebarkan tanpa kawalan boleh mencetuskan panik, memecah belahkan perpaduan kaum dan merosakkan ketenteraman awam.
Napoleon Bonaparte juga pernah berkata, mata pena lebih berkuasa daripada mata pedang. Justeru, masyarakat perlu diperkasakan dengan literasi digital yang tinggi agar berupaya menilai kesahihan sesuatu maklumat secara kritis sebelum menekan butang palsu. Selain itu, agama Islam juga amat menekankan aspek adab dan tanggungjawab digital. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 6, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah kebenarannya, iaitu tabayyun." Kesimpulannya, jelaslah bahawa pengaruh media digital hari ini sememangnya memberikan impak kepada masyarakat. Jika kebenaran yang dikongsikan, maka sejahteralah kehidupan masyarakat. Namun, jika kepalsuan yang ditularkan, maka leburlah keharmonian masyarakat. Sekian itu sahaja yang dapat saya jelaskan. Saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Terima kasih Dr. Alia atas perkongsian sebentar tadi. Jelaslah bahawa penyebaran berita palsu boleh memberi kesan kepada masyarakat. Namun, kita juga perlu melihat kesan media digital terhadap diri kita sebagai individu. Jadi, saya beralih kepada panel yang seterusnya. Dr. Fazrin, pada pandangan doktor, apakah kesan penggunaan media digital yang tidak terkawal terhadap kehidupan seseorang? Dipersilakan, doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Terlebih dahulu, ribuan terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator atas jemputan dan pengenalan yang cukup menarik sebentar tadi. Salam hormat juga saya tujukan buat rakan panelis serta para hadirin yang sudi bersama-sama dalam forum kita pada hari ini. Saya sangat tertarik dengan perkongsian panel ketiga sebentar tadi berkaitan dengan isu penyebaran maklumat dan berita palsu. Namun, saya ingin melihat isu ini dari sudut yang sedikit berbeza, iaitu kesihatan mental dan ketagihan digital. Hadirin sekalian, pada pandangan saya, kesan media digital terhadap masyarakat bukan sekadar dapat dilihat melalui apa yang berlaku dalam ruangan digital. Tetapi kita juga perlu melihat kesannya terhadap individu yang berada di sebalik skrin. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa media digital pada era kini sudah menjadi sebahagian daripada rutin harian kita. Namun, persoalan yang sering timbul dalam minda saya ialah apabila penggunaan media digital ini semakin tidak terkawal, adakah kita masih menggunakan teknologi atau teknologi sudah mula mengawal kehidupan kita? Hadirin yang dikasihi sekalian, perkara ini bukan sekadar omongan kosong. Hal ini dapat saya buktikan melalui satu kajian yang dijalankan oleh Muhammad Saleh dan rakan-rakan pada tahun 2024 terhadap 400 orang belia daripada beberapa institusi pengajian tinggi awam di Lembah Kelang mendapati bahawa tahap ketagihan skrin dalam kalangan belia berada pada tahap yang tinggi. Jadi bagi saya, ketagihan digital ini bukan sekadar tentang berapa lama kita menggunakan digital, tetapi sejauh mana kita mampu mengawal penggunaannya dan kebergantungan terhadapnya. Contohnya, jika kita buka TikTok dengan niat untuk menonton selama 5 minit sahaja, tetapi akhirnya kita terus menatal tanpa kita sedar. Pada awalnya, keadaan ini nampak seperti perkara yang kecil dan normal. Tetapi apabila berlaku berulang kali, ia boleh menjadi satu tabiat yang sukar untuk kita kawal. Maka, di sinilah kita boleh kaitkan dengan fenomena FOMO atau Fear of Missing Out, iaitu rasa takut ketinggalan sesuatu. Saya yakin kalian semua mesti pernah dengar tentang fenomena ini. Jadi, fenomena FOMO ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Kadang-kadang kita buka media sosial bukan sebab ada perkara penting untuk kita cari, tetapi kita hanya nak tahu apa yang orang lain sedang buat. Kita takut kita terlepas trend, kita takut kita terlepas berita dan perkembangan tentang kehidupan orang lain. Akhirnya, kita akan terus memeriksa media sosial walaupun sebenarnya kita tiada tujuan yang kukuh pun. Jadi perkara ini telah dikaji oleh Ahmad Zukni dan rakan-rakan pada tahun 2024 dalam kajian mereka berkaitan TikTok dan kesejahteraan psikologi belia. Hadirin sekalian,
Apabila perkara ini berlaku berulang kali, kita bukan sahaja semakin bergantung kepada media digital, tetapi kita juga semakin terdedah kepada kehidupan orang lain. Kita melihat orang bercuti, orang lain dapat pencapaian yang hebat, mempunyai kehidupan sosial yang aktif atau kelihatan bahagia. Walaupun kita tahu apa yang mereka paparkan tersebut hanyalah sebahagian daripada kehidupan mereka, tapi kita tetap akan terfikir, kenapa kehidupan aku tak macam dia? Maka daripada situ, FOMO boleh membawa kepada perbandingan sosial dan perkara ini sedikit sebanyak boleh mempengaruhi kesejahteraan mental seseorang. Saya ada terbaca satu kajian oleh Salim dan rakan-rakan pada tahun 2024 yang membincangkan hubungan antara penggunaan media sosial dengan simptom kemurungan dan kebimbangan. Menariknya, kajian tersebut juga turut menyentuh peranan perbandingan sosial dan kekurangan tidur dalam hubungan ini. Kalau saya boleh berikan satu analogi ringkas, saya akan ibaratkan media digital ini seperti air. Kita memerlukannya setiap hari, tetapi jika diambil secara berlebihan, sesuatu yang kita perlukan itu boleh memudaratkan diri kita. Begitu juga dengan media digital. Maka, kita tidak perlu meninggalkannya sepenuhnya, tetapi kita perlu belajar untuk mengawal penggunaannya. Hadirin yang dikasihi sekalian, apa yang dapat saya simpulkan ialah, bagi saya, isu sebenar bukanlah kewujudan media digital itu. Tetapi apabila penggunaannya tidak terkawal, menyebabkan kita terperangkap dalam ketagihan digital, FOMO dan perbandingan sosial sehingga menjejaskan emosi, tidur dan kehidupan seharian seseorang. Jadi saya rasa sekadar ini sahaja hujah daripada saya. Saya serahkan semula kepada saudari moderator. Terima kasih dan Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Fazrin atas kupasan yang begitu menarik dan mendalam. Setelah mendengar pandangan keempat-empat ahli panel kita tadi, sekarang kita beralih kepada Puan Safia. Puan, kita dapat lihat bahawa penggunaan media digital banyak memudahkan urusan harian masyarakat, seperti yang diulaskan oleh Puan Izzati dan Puan Syahira. Namun, menurut pandangan Puan sebagai seorang pengarah bahagian pengurusan kandungan di MCMC, dalam kemudahan tersebut, apakah pula kesan negatif penggunaan media digital terhadap privasi dan keselamatan maklumat peribadi masyarakat? Silakan Puan. Terima kasih saudari moderator. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada ahli-ahli panel dan hadirin yang saya kasihi sekalian. Baiklah, izinkan saya menjawab soalan yang diberikan saudari moderator sebentar tadi. Kesan negatif penggunaan media digital terhadap privasi dan keselamatan maklumat peribadi masyarakat ialah kebocoran maklumat peribadi dan risiko menjadi mangsa penipuan talian. Pada masa kini, kita sering berkongsi pelbagai maklumat dalam ruang digital tanpa kita sedar bahawa maklumat tersebut bernilai. Perkara ini mungkin kelihatan biasa tetapi kesannya sangat serius sehingga menjurus kepada jenayah siber. Apa itu jenayah siber? Menurut Majlis Keselamatan Negara pada tahun 2024, jenayah siber merupakan jenayah yang menggunakan rangkaian komputer atau peranti perkakasan untuk mengganggu masa. Dan pada masa kini, jenayah siber merupakan antara jenayah yang paling banyak berlaku di Malaysia. Sebagai contoh, antara jenayah siber yang boleh berlaku apabila pengguna media digital mungkin memuat naik gambar yang menunjukkan lokasi percutian mereka ataupun maklumat tentang rumah, tempat kerja, lokasi sekolah anak-anak. Jika dilakukan secara berlebihan, perkara ini boleh menyebabkan maklumat tentang kehidupan peribadi seseorang diintip oleh pihak yang tidak sepatutnya. Jadi, bermula dengan jenayah intipan siber membawa kepada jenayah fizikal seperti masalah kecurian, pecah masuk rumah dan penculikan. Hadirin, selain itu, penggunaan media digital juga meningkatkan risiko berlakunya penipuan dalam talian. Menurut Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, kerugian yang dilaporkan sebanyak 655 juta dengan 66,204 kes penipuan pada tahun 2025. Dan sebanyak 680.3 juta dengan anggaran 23,367 kes setakat April 2026. Bilangan kes dan angka kerugian ini saban tahun kian menaik dan perkara ini tidak boleh dibiarkan begitu sahaja. Antara situasi yang kita sering dengar tentang penipuan talian,
yang menyamar sebagai pihak tertentu seperti pegawai bank untuk mendapatkan maklumat daripada mangsa. Ada yang menggunakan mesej, pautan, akaun palsu untuk memperdaya pengguna supaya memberikan maklumat seperti kata laluan ataupun maklumat akaun. Hadirin, apa yang lebih membimbangkan ialah pengguna kadang-kadang terlalu mudah mempercayai sesuatu hanya kerana ia kelihatan meyakinkan di media digital. Pihak MCMC mungkin boleh membantu menurunkan hantaran yang disyaki merupakan penipuan talian dan kami juga boleh membantu menyekat akaun palsu yang beredar di media digital. Namun, jika pengguna itu sendiri yang mengambil ringan isu ini, maka sukar untuk kita membantras masalah ini dengan baik. Oleh itu, kerjasama antara pengguna dan MCMC diperlukan untuk membantu menghalang masalah ini daripada berlaku dengan lebih berleluasa. Jadi, sebagai pengguna media digital, dinasihatkan supaya anda lebih berhati-hati sebelum berkongsi sebarang maklumat. Pengguna perlu memastikan tetapan privasi akaun berada dalam tahap yang sesuai, tidak berkongsi maklumat yang sensitif secara terbuka dan berlebihan, serta sentiasa menyemak kesahihan sesuatu pautan atau mesej sebelum bertindak dan menekan pautan tersebut. Kesimpulannya, memang tidak dapat disangkal media digital memberikan banyak kemudahan kepada masyarakat. Tetapi, kemudahan tersebut perlu disertai dengan kesedaran terhadap privasi dan keselamatan maklumat peribadi. Jangan sampai kerana terlalu mengejar kemudahan dan leka berkongsi aktiviti harian, kita mengabaikan keselamatan diri sendiri di ruang digital. Pada akhirnya, siapa yang akan dirugi? Diri kita sendiri. Sekian itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada saudari moderator. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Safia atas perkongsian yang sangat jelas dan membuka mata kita sebentar tadi. Baiklah para hadirin sekalian, daripada perbincangan kita pada hari ini, jelaslah bahawa media digital telah mengubah kehidupan masyarakat dalam pelbagai aspek. Urusan harian kini menjadi lebih mudah dan fleksibel, termasuk dalam membeli belah dan pekerjaan. Pada masa yang sama, cara kita berkomunikasi dan mendapatkan maklumat juga semakin pantas. Namun kemudahan ini turut membuka ruang kepada penyebaran berita palsu yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat. Selain itu, penggunaan yang tidak terkawal boleh menyebabkan ketagihan digital, iaitu FOMO dan perbandingan sosial yang memberi kesan kepada kesejahteraan diri. Bukan itu sahaja, kita juga tidak boleh memandang ringan soal privasi dan keselamatan maklumat pribadi kerana kecuaian di ruang digital boleh mendedahkan kita kepada pelbagai risiko. Kesimpulannya, media digital sememangnya membawa banyak manfaat, tetapi manfaat tersebut perlu disertai dengan kebijaksanaan, kawalan diri dan tanggungjawab. Apa yang kita lakukan di hujung jari mungkin kelihatan kecil, tetapi kesannya boleh menjadi besar kepada diri sendiri dan masyarakat. Dengan itu, berakhirlah forum kita pada hari ini yang bertajuk Kehidupan di Hujung Jari, Impak Media Digital Terhadap Masyarakat. Saya, mewakili barisan ahli panel, ingin mengucapkan setinggi-tinggi perhargaan kepada Dr. Muhammad Saifuddin bin Sudiman serta para hadirin sekalian atas kesudian mengikuti forum kita sehingga ke penghujungnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.